Baiklah semua, hari ini kita akan belajar sajak bersama dengan Cikgu Fasha. Baiklah murid-murid, sebelum kamu semua ingin membina sajak, kamu semua perlulah memilih satu tajuk yang ringkas, padat dan berkaitan dengan isi sajak. Sebagai contoh, bahasa indah, negaraku tercinta, ibu atau sekolahku. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada rangkap pula. Rangkap terdiri daripada beberapa rangkap. Kebiasaannya, rangkap terdiri daripada 3 hingga 5 rangkap. Dan setiap rangkap mengandungi baris ayat yang pendek dan jumlah baris juga tidak tetap seperti pantun ataupun syair. Baiklah, yang seterusnya, selepas kamu semua sudah menentukan rangkap bagi sajak kamu, kamu semua haruslah memilih isi ataupun idea. Baiklah, apakah itu isi dan idea? Isi ialah bagi menyampaikan perasaan, pemikiran ataupun pengalaman. Ianya boleh berbentuk nasihat, keindahan alam, kasih sayang, nilai murid atau patriotisme. Baiklah murid-murid, dalam penciptaan sajak, kamu semua haruslah menggunakan bahasa indah, santun dan berkesan. Dan kamu juga boleh menggunakan unsur gaya bahasa seperti simil, metafora, personifikasi, repetisi. Sebagai contoh, ibu bagaikan pelita, menerangi jalan kehidupan, gunung berdiri gagah menjadi saksi perjuangan bangsa. Baiklah semua, selepas saja sajak kamu selesai dicipta, kamu semua perlulah mempersembahkannya dengan cara sajak itu haruslah dibaca dengan intonasi yang jelas, sebutan yang jelas, emosi yang sesuai dan mengikut kreativiti kamu sendiri, iaitu gerak tubuh dan ekspresi wajah. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Cikgu Fasha. Diharapkan semua murid dapat memahami format sajak ini dengan baik. Terima kasih.